Kan, imam tu tengah solat, tiba-tiba ada orang kampung lah, budak-budak aku baling mercun depan apa nama ni mihrab kat luar tu. Dia baling pum, terkejut imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi kita ke episod terbaru Katolik Studio Podcast, sebuah podcast yang membicarakan kisah-kisah akal umbi dan berinspirasi untuk menonjolkan kisah-kisah ini supaya menjadi satu pemangkin dan ataupun katalis kepada khalayak awam. Saya Muhammad Syazmi Osman, host anda pada minggu ini, dan bersama saya Rashid. Apa khabar Rashid? Alhamdulillah sihat sir. Sihat Alhamdulillah. So macam mana kita punya podcast sekarang? Dah makin nampak ramai dah makin menonton dan follow dan subscribe kita punya studio podcast ya. Alhamdulillah sir. Alhamdulillah. So Rashid, hari ini kita berasa cukup istimewa pada episod kali ini kerana pada kali ini kita bawa tetamu kita lain daripada yang lain. Sebelum-sebelum ni kita bawa macam innovator, kita bawa latar-latar engineer dan sebagainya daripada pelbagai latar belakang. Tapi kali ini kita bawa pada sudut yang lain. Untuk memberikan satu nafas baru kepada tetamu kita untuk Katolik Studio Podcast pada kali ini. So kali ini kita bersama dengan Ustaz Fauzan. Ustaz Fauzan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. 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 So untuk maklumat Rashid, Ustaz Fauzan merupakan imam di Pusat Islam UiTM Canggah Pulau Pinang, dan memang biasanya kalau time jadi imam dan khutbah ni, kira suara dia ni memang ala-ala macam kat Masjidil Haram lah. Sedap lah kata ni. Jadi Ustaz, mungkin kita nak memulakan kita punya bual bicara ataupun sesi podcast kita pada pagi ini, pada hari ini, dengan mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit tentang latar belakang Ustaz, macam mana perjalanan Ustaz sehingga sampai sekarang menjadi seorang imam di Pusat Islam UiTM Canggah Pulau Pinang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Syazwan dan saudara Cik Rashid di atas kesudian menjemput saya ke podcast yang saya kira sangat hebat yang ada di sini. Dan ni kali pertama yang saya dijemput untuk berada podcast seperti ini, insyaAllah. Jadi untuk soalan yang diajukan oleh yang bahagia Cik Syazwan di atas soalan tadi tu, latar belakang saya sama juga dengan orang-orang lain lah. Bermula daripada sekolah rendah, kemudian sekolah menengah. Dan lepas PM saya sambung ke ke Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru, Selangor selama 3 tahun lebih kurang, dan saya menamatkan hafalan saya lah di sana selama 2 tahun lebih lah. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Hafiz Al-Hafiz. Dia kemudian lepas diploma tu saya sambung peringkat di ijazah sarjana muda di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi. Bidang apa Ustaz? Dalam bidang pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Di bawah Fakulti Pengajian Islam. Jadi di peringkat diploma saya ambil bahagian tahfiz Al-Quran wal qiraat dan qiraat lah. Qiraat. Jadi itulah sedikit banyak berkaitan dengan saya. Jadi macam mana Ustaz boleh terus menyertai UiTM dan sebagainya? Saya dipandang dulu di Shah Alam dan sebagainya kan. Sebelum saya masuk ke UiTM ni, saya sempat bekerja lah. Sebelum saya masuk ke UKM, saya bekerja selama beberapa bulan lah, sementara nak sambung belajar tu ke UKM tu, nak tunggu panggilan UPU ke UKM. Saya sambung bekerja, saya bekerja di kampung saya jugalah, di Baling, sebagai guru tahfiz. Kemudian saya sambung UKM pun baru-baru ni je. Ni Cik Syazwan. Baru ni. Dalam 2016 sampailah ke 2016
sampai 2020. Oh, 2020. Sebelum COVID tu kan? Ya. COVID tu. Sebelum COVID tu sambung. Kemudian masa COVID tu kelas semua online. Jadi mudahlah sikit nak tackle pensyarah tu. Jadi alhamdulillah lah lulus di peringkat ijazah tu dalam mod PJJ, pengajian jarak jauh. Alhamdulillah. Jadi lepas daripada UKM tu terus menyertai YTM lah. Saya pergi ke Perlis untuk bekerja lah. Sebelum saya pergi Perlis tu, saya ingat cita-cita saya nak sambung ke luar negeri lah, ke Mesir, Syubra, bahagian Qiraat juga. Lepas tu biasalah orang kampung ni dia kewangan agak kurang lah kan, dari keluarga yang agak tak senang. Jadi saya pun bekerja lah di sana, di Perlis, di salah satu Mak Tahfiz di Perlis selama lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Kemudian biasalah duduk di Mak Tahfiz ni swasta kan. Jadi kita swasta pun kita fikir ke depan ni kita nak berkeluarga dan sebagainya. Jadi saya minta lah macam-macam ni, pejabat agama dan sebagainya. Last kali bila saya minta UiTM, dan ketika mana dapat keputusan untuk menyertai UiTM ni, saya sedang mengerjakan umrah di sana, di Mekah. Umrah. Mengerjakan umrah. Lepas tu abang saya WhatsApp kata tahniah ni dapat UiTM. Saya kata dalam keadaan sedih kerana nak tinggalkan sekolah yang lama tu, yang banyak berjasa pada saya apa semua. Dan di Perlis juga, bukan saya saja bekerja, saya belajar sekali di Perlis, di pondok-pondok bersekitaran lah, untuk mendalami agama ni. Kemudian yang saya pergi ke umrah tu pun atas tajaan sekolah tu tersebut. Sekolah tu kan tajak. Alhamdulillah. Saya jadi imam tarawih, kemudian pengetua ataupun mudir di situ janjikan untuk hadiahkan, dia tak bagi duit lah, dia hadiahkan untuk bagi umrah kan. Jadi saya rasa sedih jugalah. Sedih kan? Macam mana nak berdepan dengan pengetua ni, nak bagi tahu kata saya nak keluar daripada tempat tu, nak sambung ke tempat lain kan. Jadi masa di sana tu saya pun orang kata bercampur bau perasaan tu. Jadi minta petunjuk kepada Allah. Balik tu saya buat surat apa semua, dan masuklah ke UiTM. Bermula di UiTM Shah Alam pada 2016 saya masuk UiTM. Dalam masa yang sama saya sambung belajar di sana. Dia belajar sampai habis lah, no? Sampai habis. Sikit sebanyak. Sungguh macam-macam cabaran ini dalam untuk melangkah menjadi seorang istilah dia pejuang Islam, pendakwah. Jadi mungkin saya nak tanyalah mengenai pusat Islam kita di sini. Apakah peranan utama pusat Islam dalam menerapkan nilai-nilai Islam kepada para pelajar, terutama sewaktu di bulan Ramadan lah, since kita akan berpuasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk peranan pusat Islam sebagai menarik pelajar, menarik pelajar untuk berlangsungnya bulan Ramadan bagi pelajar. Dan kita ada peranan pusat Islam tu sendiri adalah sebagai satu medium untuk menggerakkan universiti ini ataupun tempat ini sebagai menyebarkan Islam di dalam universiti ini. Di melalui program-program yang kita anjurkan, khususnya dalam bulan Ramadan. Kita ada yang paling selalu setiap tahun kita buat, mestilah solat tarawih lah di pusat Islam kita. Kemudian iftar jama'i dan tadarus Al-Quran. Itu di peringkat pelajar lah. Dan kita ada peringkat staff, kita ada tadarus secara online lah. Kalau pelajar, kita lebih kepada bersemuka, sebab kita lebih berjumpa dengan pelajar ni waktu malam lepas tarawih tu, terus kita bertadarus Al-Quran lah. Jadi kalau untuk staff ni masing-masing ada kerja masing-masing. Jadi kita ambil satu masa yang orang kata rehat, satu masa 1 jam lebih kurang.
Kemudian kita adakan tadarus untuk diatur di antara apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Jadi sepanjang tahun tu kita dah, awal tahun kita dah mesyuarat, kita dah adakan mesyuarat, kemudian kita dah rancang program tahun lepas, kemudian dibawa kepada tahun ni lah, 2025 ni. Segala apa yang kita nak buat program untuk tahun ni dah dirancang pada ujung tahun lepas, dan kita hanya memohon kelulusan daripada pihak atasan untuk kita lakukan program-program yang melibatkan bajet khususnya. Kemudian yang tak melibatkan bajet semua kita dah senaraikan dah untuk bulan puasa setakat ini, dan banyak lagi program kita yang ada dalam bulan Ramadan tu yang kita laksanakan untuk menarik minat pelajar untuk memasukkan agama di dalam hati-hati mereka, supaya mereka ini para pelajar khususnya tak jauh daripada agama tu, supaya sebab agama tu merupakan tunjang dalam seseorang Muslim tu khususnya, walaupun di UiTM kita ni ada yang non-Muslim. Jadi peranan kita untuk meletakkan agama di dalam hati-hati warga UiTM khususnya di Pulau Pinang ni. Alhamdulillah. Jadi tadi Ustaz sebut tentang aktiviti-aktiviti bulan Ramadan ni kan, dan kita pun bila podcast ni disiarkan ni pun dalam bulan Ramadan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan lah untuk penonton-penonton kita di luar sana podcast kita ini, apakah orang kata hikmah, kata puasa kita tahu salah satu rukun Islam kan. Jadi mungkin apakah hikmah yang orang selalu Ustaz banyak cerita dalam YouTube dan sebagainya tentang hikmah bulan puasa kan, hikmah berpuasa dalam bulan Ramadan. Mungkin pada pandangan Ustaz sendiri yang mungkin melihat satu sudut atau satu sisi yang sedikit berbeza, apakah hikmah yang kata bila kita berpuasa di bulan Ramadan ni, apa lagi yang kita akan dapat kepada orang-orang Islam kita ni, insya-Allah. Ya. Bagi saya dalam bulan Ramadan tu dia ada dua. Yang pertamanya dari segi rohani dan dari segi jasmani. Rohani dan jasmani. Sebab makanan kita itu sendiri, bagi orang Islam, bagi seorang Muslim, makanan juga terbahagi pada dua, makanan rohani dan makanan jasmani. Makanan rohani dari segi dalaman lah, spiritual kita. Kemudian jasmani pula dari segi kita duk makan lah, makan nasi, makan cakotiau dan sebagainya, nasi kandar dan sebagainya. Kemudian makanan rohani juga ialah antara selain daripada ilmu yang kita tuntut, kelas masuk kelas dan sebagainya, antara yang lain kita kena memasukkan Allah di dalam hati kita. Antaranya ialah dengan zikir, mempelajari ilmu agama dan lain-lain lah untuk makanan rohani kita. Dan dalam bulan Ramadan juga antara hikmah dijadikan Ramadan tu kepada kita adalah supaya kita ini, dalam Quran sebut kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan, yakni diwajibkan ke atas kamu berpuasa di dalam bulan Ramadan seperti mana umat-umat terdahulu berpuasa, supaya kamu itu mendapat la'allakum tattaqun, mendapat nilai ketakwaan itu di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan bulan Ramadan ini juga merupakan disebut sebagai madrasah ataupun sekolah. Sebab apa? Di sekolah ataupun di madrasah kita semaikan kita semaikan ilmu dan sebagainya. Begitu juga dalam bulan Ramadan kita semaikan amal, kita buat amal untuk kita terus meneruskan kehidupan kita di dalam bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan inilah sebagai orang kata, sebab dalam bulan Ramadan ni banyak ganjaran Allah Ta'ala kepada kita kan. Sebab kalau pada sesuatu ibadat yang wajib, kalau kita buat dalam selain bulan Ramadan, ganjarannya kurang lah daripada kalau amalan yang wajib yang kita lakukan dalam bulan Ramadan berlipat kali ganda. Sebab itulah kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ni diadakan pesta ibadah yang besar-besaran. Betul. Lepas tu Allah Ta'ala ikat ataupun penjarakan syaitan dan sebagainya, supaya hamba Allah ni boleh beribadat sebaik-baik mungkin untuk diteruskan dalam setahun dalam selain daripada bulan Ramadan tu sendiri. Jadi itu dari segi rohani, dan dari segi jasmaninya ialah antaranya yang saya boleh lontarkan ialah
dari segi menjaga kesihatan badan dan sebagainya. Sepanjang 12 bulan ni ada 1 bulan Allah Taala bagi kita rehat perut kita. Rehat perut. Dia duduk jalan je sebenarnya. Jalan je. Tambah kat Pulau Pinang ni makan. Itulah. Saya rasa masa saya dekat Shah Alam tu, berat saya kurang sikit. Main sini berat saya lebih. Dan Allah Taala bagi ujian penyakit sikit. Sebab apa? Makan tak jaga. Jadi bila mana Allah datangkan kepada kita bulan Ramadan tu, supaya orang kata bagi elok balik kita punya pencernaan dalam badan ni, dan selain daripada orang kata turunlah sikit berat badan kita, walaupun 1 Syawal tu kita turun kita turun 1 kilo contoh bulan Ramadan. Masuk 1 Syawal tak ada nak sampai 2 Syawal 2 kilo dah kita nak. Kalau tak jaga. Itulah yang boleh saya cadang ataupun lontarkan sedikit pendapat yang saya ambil daripada guru-guru dan sebagainya. Betul. Rashid, saya suka di Ustaz sebut, dia kata dalam Ramadan ni macam satu madrasah ataupun sekolah kan. Latihan sebenarnya untuk Ramadan semata-mata, tapi untuk 11 bulan yang akan datang tu kan, supaya kita istiqamah dan sebagainya. Betul Rashid? Betul saya. Ustaz, boleh ke kalau saya nak tanya sikit bagaimana untuk kita sebagai umat Islam kita nak memaksimalkan keberkatan dan juga ibadah kita waktu di bulan Ramadan ni, selain daripada berpuasa? Kan ada macam cadangan daripada Ustaz maksimalkan ibadah. Ya, memaksimalkan ibadah juga keberkatan kita di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memaksimumkan ibadah kita dalam bulan Ramadan ni, yang pertamanya kita mesti kena niatkan ikhlas. Apa yang kita buat di dalam bulan Ramadan ni hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat bulan Ramadan sahaja. Selain daripada bulan Ramadan pun, apa yang kita buat, bangun daripada tidur pagi pukul 5.30, kita masuk tandas, gosok gigi, kita mandi, tu semua tu kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni kena rasa bersyukur kita ni duduk dalam Islam. Allah Taala pilih kita tu jadi orang Islam. Sangat kita kena rasa bersyukur sebab kita buat benda yang orang kata selain daripada Islam pun orang buat juga, gosok gigi, mandi apa semua. Tapi beza kita dengan orang yang bukan Islam, kita niat kerana Allah. Niat kerana Allah, Allah Ta'ala bagi pahala. Walaupun gosok gigi. Cina pun gosok gigi. Hindu pun gosok gigi juga. Tapi beza dia, kita niatkan kerana Allah, mengikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Betul. Jadi antara yang boleh kita anjurkan memaksimalkan, yang pertama ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya jangan jadikan bulan Ramadan ni sebagai orang kata hamba Ramadan. Apa maksud hamba Ramadan? Hamba Ramadan kita, bulan Ramadan je kita jadi baik. Nak kata kat orang, jaga ni bulan Ramadan ni. Walaupun Nabi pesan kalau kamu berpuasa, orang kata apa kat kamu, jangan duk marah. Katakanlah inni shaim. Nabi katakanlah aku sedang berpuasa. Tapi jangan sahaja kita menjadi hamba kepada Ramadan, hanya bulan Ramadan saja kita jadi baik, kita bangun solat dan sebagainya, kita buat ibadat-ibadat dan sebagainya. Tapi bulan lain kita bangun subuh pun lewat, semayang pun kita tak jaga dan sebagainya. Jadi jadilah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ramadan, Ya. Sebab apa? Kalau kita jadi hamba kepada Allah, kita setiap masa kita akan rasa Allah tu ada. Satu cerita yang diceritakan oleh ulama tasawuf dalam kitab tasawuf, seorang guru nak menguji tahap keberadaan Allah di dalam hati-hati mereka. Dia bagi seekor ayam kepada anak murid dia, ada 4 orang. Dia bagi seekor ayam, kemudian bagi satu pisau. Pisau dan ayam. Dia pesan kat anak murid dia, kamu cari tempat yang tak ada siapa tengok kamu dan kamu sembelih ayam tu. Kemudian sekali aku nak tengok, kata guru dia. Maka orang yang pertama pergilah tempat yang sunyi dan sebagainya. Menyorok, orang tak nampak, dia pun sembelih. Orang kedua pun sama. Ada satu orang dia nak sembelih tak boleh. Lepas tu
tak apalah. Sampai kesudah dia tak sembelih ayam tersebut. Kemudian semua anak-anak murid dia tadi lepas sembelih apa semua bawa kepada guru dia. Guru dia kata yang pertama ni dia kata mana ayam? Sembelih tak? Sembelih kat mana? Sekian-sekian tempat. Yang kedua sekian-sekian tempat. Yang ketiga sekian-sekian tempat. Yang keempat tak sembelih ni pasal apa? Dia kata saya tak boleh sembelih Tuan Guru sebab apa? Sebab di mana tempat yang saya pergi semua saya rasa ada orang tengok. Ada yang tengok. Menunjukkan kata siapa yang tengok, dia kata setiap tempat yang saya pergi tu saya rasa Allah Ta'ala tengok. Jadi saya nak sembunyi daripada Allah untuk saya sembelih tak boleh lah. Tak boleh. Jadi betul lah kata orang yang keempat tu dia merasakan Allah tu ada dalam diri dia, maka dia tak jadilah sembelih. Itulah antara cerita-cerita ulama dulu untuk kita jadikan sebagai inspirasi kita untuk kita adakan Allah tu dalam hati kita. Hidup kita ni kalau ada Allah, insya-Allah, adanya Allah dalam hati kita, insya-Allah selamatlah. Dari bila Ustaz cerita tentang kisah apa dengan anak murid apa atau guru dengan anak murid mungkin itu cerita zaman dulu, mungkin cerita zaman sekarang mungkin Ustaz pernah dalam Ustaz kan dah jumpa ramai orang kan dalam ni. Mungkin ada satu kisah-kisah inspirasi tentang amalan-amalan orang dalam bulan Ramadan ni yang Ustaz rasa menarik untuk dikongsikan kepada penonton-penonton podcast kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya adalah dulu masa muda-muda dulu kan. Saya jumpa dengan seorang orang panggil ahli perniagaan lah yang dia panggil boleh katakan berjaya lah juga. Berjaya lah. Jadi jutawan lah juga. Jadi dia kata dia dalam bulan Ramadan ni dia sangat orang kata tamak untuk bersedekah. Lepas tu saya kata kat dia, sakan haji sedekah ni. Kata, Ustaz, kita kalau banyak sedekah ni Ustaz, jangan risau. Sebab Nabi dah pesan dah kat kita, kalau kita sedekah ni tidak akan berkurang walaupun sedikit pun harta kita. Memang secara kasarnya kita nampak kita bagi ke orang, harta kita sikit lah. Kurang lah. Tapi Islam bukan macam tu. Kalau lagi kita bagi ke orang, lagi dapatan yang kita dapat tu lebih. Walaupun Allah tak bagi dalam bentuk material, akan tapi benda-benda yang lain Allah Ta'ala akan bagi. Antaranya sihat tubuh badan, masa dia senang, hidup dia tenang dan sebagainya. Jadi pesanan daripada penaja, jangan apa dia panggil, jangan jemu untuk melakukan kebaikan. Kadang-kadang bila nak sedekah tu kita kadang aku pun tak pun ada duit sangat kan. Dia rasa berat kan. Jadi kita kadang jangan fikir banyak lah. Jangan fikir lama-lama. Kalau dululah masa saya kecil-kecil tu. Kecil pun tak kecil lah, masa sekolah menengah lah. Dia kata, kalau ada banyak tu bagi lah. Contoh kita buh dalam ni lah. Saat lagi kita pergi solat Jumaat ke pergi mana ke, contoh lah. Kan. Kalau nak bubuh dalam tabung tu jangan tengok macam ni. Jangan tengok macam tu. Jangan tengok dulu. Jangan tengok ni. Kita pegang tarik tu. Apa yang masuk tu lah sebenarnya apa yang akan kita dapat. Dari tu tips tu. Berbalik kepada suasana di Ramadan di UiTM. Mungkin apakah perkara yang menarik di suasana di UiTM ni, dan juga apakah mungkin inisiatif yang dilakukan oleh Pusat Islam dalam menarik pelajar. Macam mana tadi soalan? Soalan tadi, bagaimanakah suasana Ramadan di UiTM kampus Pulau Pinang, dan juga apakah inisiatif yang menarik pelajar untuk Ustaz kongsikan lah. Sebagai tu macam mungkin ada inisiatif daripada Pusat Islam macam subuh paling banyak ke dapat duit ke apa ke. Jadi benda yang paling saya seronok adalah kita lah semua warga UiTM Cawangan Pulau Pinang ni, rasanya bila bulan Ramadan ni benda yang paling seronok adalah buka puasa lah. Ataupun iftar. Kan. Dalam hadis Nabi pun sebut dua kegembiraan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Yang pertamanya
ketika buka puasa, Kepuasa. dan yang keduanya ketika bertemu dengan Allah SWT di hari Dia akhirat. akhirat. Jadi benda yang paling menyeronokkan kita ialah ketika mana buka puasa lah. Sebab nikmatnya buka puasa ni di tempat kita khususnya, dia orang kata keadaan yang ramai. Berebut-rebut tu yang seronok. Seronok. Cuba kita buka puasa seorang-seorang di bilik. Allah. Lauk ataupun makanan banyak mana pun macam tu lah kita makan. Macam tu lah kita makan. Tapi seronoknya di buka puasa di ramai-ramai di pusat Islam ni sebab nampak tu biasa aja, lauk pun lauk biasa lah kata. Tapi sebab berebut-rebutnya tu jadi kata rasa satu perasaan yang sangat menarik minat orang. Sebab pesanan seorang orang alim, dia kata nak tarik orang ni nak tarik orang kepada Islam ni, yang pertama bagi duit, yang kedua bagi makan. Jadi pusat Islam dengan inisiatif daripada staf dan sebagainya menyalurkan sumbangan kepada pusat Islam. Jadi bulan Ramadan yang paling orang kata menarik minat pelajar lah. Untuk ni kita bagi, bukan kita bagilah, pusat Islam melalui sumbangan daripada staf dan sebagainya dan iuran daripada pelajar, kita adakan iftar jama'i. Dan saya dipahamkan tahun ni pelajar kita bulan Ramadan ni tak ada lah kan. Berpuasa dengan keluarga mereka lah. Jadi suasana tu amat dirindui lah. Tahun depan pula kita ni. Bila cakap Ustaz, yalah Ustaz dulu ke Mat Hafiz dan dua tempat-tempat lain sebelum ni, mungkin Ustaz boleh tengok apa perbezaan kata orang menyambut bulan Ramadan ni di tempat yang berbagai masa di Darul Quran ke, di Mat Hafiz sebagainya, yang ataupun masa zaman Ustaz kecil-kecil dulu ke, apa beza dia dulu dengan sekarang orang sambut Ramadan ni kan. Jadi pembezaan sangat ketara lah, lebih-lebih lagi selepas 2019 ni. Bukan sahaja dari segi Ramadan, dari segi kehadiran kuliah-kuliah yang kita anjurkan, bukan setakat di UiTM, di luar sana pun sama. Sebab kita dikurung di dalam rumah, kemudian tak dibenarkan melakukan sebagainya lah, perbuatan-perbuatan yang tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi bila jadi macam seronok duduk rumah kan. Jadi perbezaan dulu dan sekarang, dulu ni gadget tak ada, handset dan sebagainya canggih-canggih ni tak ada. Jadi bila bulan Ramadan ni orang lebih tertumpu kepada mak ayah ni pun bawa anak ke masjid walaupun tak sembahyang, menjerit macam tu. Jadi macam kadang-kadang imam tu terkejut jugalah. Imam kampung saya ingat itu masa saya kecil-kecil. Saya pun kecil tu, saya pun buat jugalah. Kita kecil misalnya jahat sikit. Kan, imam tu tengah solat, tiba-tiba ada orang kampung lah, budak-budak aku baling mercun depan ni mihrab kat luar tu, dia baling pum, terkejut imam terkejut. Jadi tak apalah kan, budak-budak biasalah. Jadi kemeriahan tu kita rasa kan. Jadi dari segi moralnya dan sebagainya, kemudian nak dibandingkan dengan sekarang ni, lebih kepada nak tunggu, sementara nak tunggu masuk waktu tu orang pegang gadget, tengok telefon. Dulu tak ada. Sementara nak masuk waktu, nak buka puasa, kita walaupun kita bersembang, kita lebih mengeratkan silaturahim, makan pun dengan kawan-kawan kita, sambil makan kita tanya masalah dan sebagainya. Lah ni kalau kita makan, tangan kanan makan, tangan kiri pegang gadget. Sambil tu jadi kita jadi macam keras umbang, boleh kata jugalah. Boleh kata lah. Dia nama beza sibuk dengan ni. Jadi suasana sama aku memainkan peranan. Jadi teknologi ke depan ni kita jadi macam tu lah, macam yang kita lalui sekarang lah. Itu antaranya lah, banyak lagi. Banyak. Benar juga sebab ada perkara yang dirindui lah, seperti dahulu zaman dulu. Sebab tu berpuasa. Berbalik kepada tip dan nasihat lah daripada Ustaz. Student, pelajar kadang-kadang ada yang bekerja, ada juga yang belajar lah. Kita pelajar mesti dah belajar kan. Apakah tips daripada Ustaz untuk menghadapi
zaman era berpuasa ni, sambil tu kita bekerja dan juga kadang tu belajar. Sebab kalau kan bila kita bekerja mestilah kita penat kan. So apa tips Ustaz? Yang pertamanya, apa-apa sekali pun niat mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar pun kerana Allah, bekerja pun kerana Allah untuk menampung kehidupan kita di universiti ni. Dan yang kedua seterusnya, saya boleh cadangkan untuk kita jadualkan harian, tugas harian kita tu. Waktu ni kita buat apa, waktu ni kita buat apa. Jadi penat tu biasalah. Biasalah. Seorang pelajar kalau dia tak penat belajar tu, dia tak akan berjaya lah. Seperti pesanan para ulama, kalau kamu nak rasa senang di kemudian hari, mestilah kamu susah payah. Seperti mana kata-kata Melayu, susah dulu pendapatan macam mana? Senang itulah lebih kurang lah. Dia punya ni patah. susah dahulu, senang kemudian. Lebih kurang macam tu lah. Tak ingat kita pun. Yang kedua, boleh menjadualkan kita punya tugas harian kita. Walaupun penat tu dalam bulan Ramadan, kita boleh ambil inspirasi daripada kisah-kisah para Nabi dan sahabat dulu. Nabi perang Uhud dalam keadaan berpuasa. Kan pedang yang Nabi guna tu, kalau nak dibandingkan dengan pen yang kita guna ni, jauh beza lah. Jauh beza. Langit dan bumi lah, jauh bezanya. Nabi mungkin berperang dengan di perang Uhud berpedang, tombak, perisai dan sebagainya. Kita perang dengan pen dan kertas. Dan buah fikiran. Jadi penat tu kita dahulukan tugas kita di atas muka bumi ni. Jadi kalau nak rehat nanti, nak rehat, tunggu kita berjaya nanti ni, insya-Allah rehat. Dia kata, kalau dia kata nanti berjaya, cara bekerja nanti tak rehat juga. Tunggu mati dulu. Kalau nak rehat mati. Mati, insya-Allah apa yang kita buat atas muka bumi ni, Allah Taala kira sebagai balasan dan pahala dan sebagainya. Jadi sebab tu bila orang mati, orang akan kata kepada si mati, berehatlah wahai sahabat, berehatlah dan sebagainya. Maka nak rehat, sebenar-benar rehat ni di dalam kubur, nantilah kita rehat. Di atas muka bumi ni masa untuk kita bekerja dan beramal soleh, untuk kita mendapat hasil setelah kita meninggal dunia. Ustaz, saya tarik tadi Ustaz cakap kan tentang orang kata nak bersusah payah masa di dunia ni supaya nanti di akhir kita rehat dengan orang kata amalan-amalan baik dan sebagainya. Mungkin, tapi kita perlu tahu, ada kadang-kadang bukan semua orang sama. Ada orang mungkin dia belum baik lagi. Bila baru sedar tu, baru tersedar kan. Tapi dia tak tahu. Kadang-kadang kita masalah bila kita nak kembali pakai jalan, kita tak tahu kat mana pangkai tu. Kita tak tahu kat mana kita nak bermula tu kan. Jadi mungkin nasihat Ustaz dalam bulan Ramadan ni kan, macam mana kita nak kepada kawan-kawan kita yang mungkin sebelum disesat di tengah jalan, kembali pakai jalan dan nak jadi baik dan sebagainya. Mungkin Ustaz kata kat mana kita boleh mula bulan Ramadan ni, kita kata tak mana kita boleh mulakan dulu. Okay, yang pertama kita boleh mulakan dengan bergaul ataupun berkawan dengan orang baik. Orang baik, no? Orang yang baik ni, kalau kita nak tengok seorang pun, Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama orang yang dia kawan. Kalau orang nak jadi baik, kawan dengan orang baik. Kalau orang nak jadi tak baik, maka kawan dengan orang tak baik lah. Jadi permulaannya lebih kepada kita kena cari orang yang baik lah. Yang kedua, nak cari orang yang baik ni di mana? Tempat yang baik. Ya. Di tempat jahat tak ada lah. Tempat jahat tak ada lah. Susah. Ada cuma susah lah. Jadi orang baik ni tak pergi lah tempat yang jahat tu kan. Jadi mula langkah pertama, cari orang baik untuk kita kawan. Dan jangan duduk seorang. Bila kita duduk seorang ni, kita akan terdedah kepada bermacam-macam lah. Bermacam-macam perkara yang boleh merosakkan diri kita. Jangan duduk seorang. Cari kawan. Dan jangan hanya sentiasa bergejek kita aja.
Kalau nak jadi baik lah. Kalau tak mau jadi baik tu terpulang lah. Terpulang. Jadi mula dengan cari kawan yang baik. Kemudian di mana nak cari kawan yang baik? Cari tempat yang baik. Cari kawan baik. So, saya suka Syed Ustaz kata mula sebenarnya kita nak jadi baik, dia bermula persekitaran kan. Sekarang tu kita mula cari orang yang baik, tempat yang baik. Lepas tu baru dalaman tu dia mula bergerak menuju ke arah kebaikan tu kan. Betul tak sana? Sebab pernah dengar yang adalah pepatah yang cakap kalau kita berkawan dengan penjual besi, kita bawa besinya. Kalau kita berkawan dengan orang yang penjual minyak wangi, kita bawa wangi. Betul. Mungkin saya nak tanyalah mesej utama Ustaz mengenai kepentingan kepada pendengar kita ni, kepentingan Ramadan sebagai bulan tabiah dan juga refleksi. Apakah mesej utama Ustaz kepada pendengar kita ni? Mesej ke kepentingan? Tentang ni lah kepentingan bulan Ramadan ni lah kan. Bulan Ramadan ni sebagai satu kata bulan tarbiyah dan kata jadikan kita lebih baik dan sebagainya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah dan sebagainya, kita mesti yang seperti mana yang kita sebutkan tadilah, kata cari kawan yang baik, kemudian cari tempat yang baik untuk kita jadikan kita tu lebih menjadikan kita tu lebih bersemangat untuk beribadah dalam bulan Ramadan tu sendiri. Jadi di Pusat Islam kita buat program-program untuk bagi staf ataupun warga UiTM ini tertarik kepada pesta ibadah yang kita laksanakan di dalam UiTM Cawangan Pulau Pinang ni khususnya. Jadi saya seru kepada warga UiTM Pulau Pinang ni, sama ada staf dan pelajar, untuk kita dekatkan diri dengan Pusat Islam. Supaya dekatkan diri dengan Pusat Islam ni supaya hati-hati kita itu terisi. Dekat diri dengan Pusat Islam ni maksud bukan duduk dekat, duduk tunggu tu. Carilah orang-orang yang ada dekat Pusat Islam tu yang boleh mengajak kita kepada kebaikan. Menarik. Jadi mesej Ustaz ni macam dah kata menggambarkan mesej utama dalam episod podcast kita hari ni lah. Okay, sebagai penutup lah Ustaz, ni kami nak uji Ustaz pula dalam satu ayat saja Ustaz, mungkin Ustaz boleh gambarkan Ramadan. Ayat satu ayat menggambarkan Ramadan. Ramadan ni bulan tarbiyah untuk menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik, subhanallah. Macam dalam ayat Quran dulu juga, no? So, mungkin Rashid, ada mungkin soalan terakhir untuk Ustaz? Okay, mungkin soalan terakhirlah saya untuk Ustaz ni. Apakah harapan Ustaz untuk bulan Ramadan ni, khususnya kepada pelajar-pelajar dan juga staf UiTM? Harapan saya kepada warga UiTM lah, UiTM. di kalangan staf dan pelajar, untuk kita jadikan Ramadan kali ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kan, bukan Ramadan terakhir, maksudnya kita silap. Jangan kita kena jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Sebab kalau kita rasa tak apalah, tak betul ni, tak boleh, tahun depan kita buat pula, kan. Jadi jadikan, sebab Imam seorang sahabat Sayyidina Ali berpesan kepada kita, hiduplah kamu seperti mana kamu bekerjalah kamu seperti mana kamu akan hidup 1000 tahun. Dan beramallah kamu seperti mana kamu akan mati pada esok hari. Jadi jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Maksudnya kita buat yang sehabis baik dalam bulan Ramadan kali ini. Mana tahu tahun depan Cik Syazwan tak jumpa saya ke, saya pergi dulu ke, Cik Syazwan pergi dulu ke, kita tak yakin. Betul. Dan setiap manusia ni tak boleh menentukan apa yang akan berlaku esok hari pada diri dia. Betul. Dia hanya boleh rancang. Ustaz, kalau macam tu kita tak payah rancang lah, kita tunggulah, sebab kita pun tak tahu esok kita hidup ke mati. Betul. Tu kata-kata orang yang putus asa dalam hidup. Jadi Ramadan kali ini saya harapkan kepada
warga UiTM untuk kita jadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Buat yang terbaik, beramallah seperti mana kita akan mati pada esok hari. Itulah yang sedikit bekerjalah seumpama 1000 tahun. 10 tahun yang kita akan hidup. Alhamdulillah, luar satu khilasah atau penutup yang sangat tepat dan menggambarkan mesej yang kita ingin sampaikan pada episod kali ini, Rashid. Betul. So mungkin bagi mewakili pihak podcast kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz. Saya ingat Ustaz hari ini memberi inspirasi yang sangat positif kepada khalayak podcast kita. Dan saya suka penutup tu, Rashid, sebab apa, dia merupakan salah satu kata mesej yang utama yang selari dan sejajar dengan hasrat podcast ni sendiri untuk menjadi pembangkit supaya lebih ramai orang lagi akan orang kata sentiasa berusaha sungguh-sungguh dalam apa jua benda dilakukan, termasuk dari segi ibadat, ya kan, di ibadat Ramadan ni. Dan mana tahu kita akan jumpa malam Lailatul Qadar kan, contohnya yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan kan, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan episod kali ini memberikan satu orang kata sirna ataupun inspirasi kepada ramai khalayak kita. So kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Ustaz Fauzan kerana sudi menjadi tetamu kita pada episod kali ini, episod khas bulan Ramadan ni. Dan mudah-mudahan kepada tuan-tuan dan puan yang setia bersama-sama dengan Catholic Studio Podcast akan terus bersama-sama kami dan sebarkan kebaikan, sebarkan vitamin kasih sayang dan kebaikan. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam suasana persekitaran orang-orang baik dan sekiranya orang-orang yang sentiasa positif seperti yang dihasratkan oleh Ustaz tadi, insyaAllah. So kita bertemu lagi dalam episod yang lain pada masa yang lain. Saya Umar Syarul Osman dan juga Rashid Daniel Berusni mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.